kita ni berdosa dan ada dosa yang kita buat Allah masih belum ampun. Kadang-kadang bukan besar pun, dosa kecil yang kita buat Allah masih belum ampun. Jadi bila mana Allah masih belum ampun, tapi Tuhan dengan rahmat dia nak hapuskan dosa tu, dia buat bagi kita susah hati. Dalam hidup ni kita berjumpa dengan isu-isu yang kita susah hati, duk fikir, sedih. Jadi bila mana kita duduk dalam situasi tu, dengan sebab kita sedih itulah Allah ampun dosa kita. Demikian juga Allah timpakan dengan ujian sebab Allah nak ampun. Itu masa Nabi kita SAW berjalan dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam Nabi berjalan tu tiba-tiba Sayyidatina Aisyah tersepak batu. Bila Sayyidatina Aisyah tersepak batu, tentu mengadui. Adui. Apa Nabi kata? Aisyah, hari ini dosa apa dengan Tuhan? Maknanya Musa Sayyidina Muhammad, kalau kita tersepak bendui ke apa benda lah segala, jadi sebab apa? Sebab Allah nak ampun dosa kita. Itu dipanggil kafaratud dunub, iaitu penghapusan dosa.